Operasi bersepadu yang dilancarkan serentak di 3 negeri pantai timur berjaya membongkar kegiatan pemprosesan kayu haram. Hasil serbuan di 14 kilang itu, pihak berkuasa mendapati ada yang beroperasi tanpa lesen selain menggaji pekerja warga asing tanpa permit yang sah. Ikuti laporannya dalam segmen Turun Padang. Menerusi Ops Sawmill pada 20 Mei lalu, sebanyak 7 kilang di Pahang, 4 di Terengganu dan 3 di Kelantan telah diserbu. Serbuan dilakukan Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMPGA Jabatan Perhutanan selain dibantu 9 lagi agensi lain. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Azmi Abu Kasim berkata, seramai 45 pekerja termasuk 25 warga asing turut ditahan selepas dipercayai terlibat secara langsung dalam aktiviti pemprosesan haram tersebut. Yang warga negara Malaysia 18 orang. Lain daripada itu semua warga asing. So yang warga asing ni kita riman lah. Sementara yang 18 tadi telah pun kita bebaskan dengan jamin. Pasal kita ada keperluan untuk membuat semak. Kita tangkap itu 20 hari bulan. So masih dalam riman lah. Menurutnya lagi, operasi melibatkan pemeriksaan ketat terhadap pematuhan semua peraturan yang telah ditetapkan. Antara yang dirampas termasuk 47,709 batang palak serta kayu yang telah diproses bernilai 11.31 juta ringgit. Turut disita pelbagai jenis kenderaan berat dan alatan memproses kayu bernilai lebih 19 juta ringgit. Mengulas lanjut, kesemua yang ditahan akan disiasat dan akan dikenakan tindakan atas 11 seksyen kesalahan. Sebanyak 32 serbuan telah dilakukan sepanjang operasi yang dilancarkan 11 Februari lalu itu. Seramai 98 pekerja berusia antara 18 dan 80 tahun ditahan atas pelbagai kesalahan. Selain rampasan kayu dan alatan memproses dianggarkan bernilai lebih 97 juta ringgit.